wal maqalatul saniyatu wa asyarata, dan bermula perkataan yang ke-12. Yang ni hadis yang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, la taghirata ma'al israr, tiada dianggap kecil serta mengekal diri. Ubi tapi hana ada biu tu. Tapi dah buat dicawi. Nya ada. Kalau ubi hanya ubi dia keraya. Tapi bila cawi baru kira ubi baik dah bergaduh kat tiga kalau lupa kaki tai kufar. Ya, ada buat li tengah. Nya baru cawi ubi. Tapi menjadi ubi dah bergaduh hana kira ubi tu Nabi. Bahkan fa inna ha bil muwadabah alaiha ta'dim ta'dama pada tiru kabiratan, kerana bahwasanya dosa kecil dengan sebab membiasakan atasnya menjadi besar. Sebab terbiasa hana piu tabu tapi taruhinya nyan walaupun ubi dengan sebab muadzabah, hana muadzabah terbiasakan hana tahu-tahu kan nyan menjadi besar. Maka pada tiru kabiratan, maka jadi ia dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidan annaha ala adam ittidamatiha tatiru kabiratan, dan pula bahwasanya dosa kecil ada adam mengekalnya, jadi ia itu besar. Tidak ada boleh cawi, tapi latih tu hidup kuburan, tapi kubur dia caju. Ya walaupun ubi kan, gara-gara cita-cita tapi kairo dia je keraya kan. Ya, jadi dicawi baik nak niat dia kena kubur lah, tak boleh 2 3. Ya baru ubi, tetap ubi. Tapi punya cita-cita tapi kairo tu dia kena caraya. Ban kan. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiat, kerana niat manusia pada maksiat adalah niat itu maksiat. Niat katanya waktu maksiat, niatnya juga maksiat. Kata niat tu maksiat, niatnya ini dah cutapnya kuno kubur. Kata niat yang juga maksiat niatnya. Ya, benar. Kemudian sabda Nabi Long tenambung hadinya, wala kabirata mal istighfar, tidak menjadi besar serta istighfar. Ada buat dosa 3 tu pun dah istighfar dalika pun malah menyertai rata latih itu. Ada raya hana kira raya aja kubi. Ya, hana raya menyertai istighfar. Artinya at-taubatu bi syurutiha. Bermakna istighfar taubat dengan cara taubat. Yang penting berdemada raya. Ada raya kadang mampu oleh Allah. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah. Kerana bahasanya taubat itu, taubat yang dengan cukup haraji kan, itu menghapuskan bekas kesalahan. Hanali bekas-bekas salah bagi tanya. Wa in kana kabiratan, walaupun adalah salah itu salah besar. Walaupun dosa raya, bekas hi hanali kagli ni Allah bagi tanya tengok. Ya, tahu rakira nak gadukan pampun pun madari kata tu far Allah kan pampun. Wa rawah hadzal hadis Dailami an Ibni Abbas. Merawi akan ini hadis oleh sahabat bernama Dailami, diterima ba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak buah Nabi Abdullah namanya. Lakin bitakdim jumlah akhirah alal ula. Tetapi menyebab Ibnu Abbas kan gedahulu jumlah akhir di awal. Kena awal berah je kan, kena berah la taghirata ma'al israr. Menyebab Ibnu Abbas kan awal la kabirata ma'al istighfar. Baru ludo la taghirata ma'al israr. Balik riwayat betul.